Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam era globalisasi ini, teknologi digital telah menjadi pemangkin utama dalam pelbagai bidang termasuk kebajikan sosial. Di Malaysia, penggunaan platform digital seperti media sosial dan laman sesawang rasmi kerajaan membolehkan agensi kebajikan menyampaikan maklumat dengan lebih pantas serta meluas. Pengaplikasian teknologi dalam kebajikan sosial turut berdepan pelbagai cabaran yang khusus. Golongan rentan seperti warga emas, OKU dan masyarakat berpendapatan rendah sering menghadapi pelbagai kesukaran dalam menggunakan teknologi ini. Oleh itu, pendekatan yang inklusif, latihan berterusan kepada petugas sosial khususnya dan dasar yang holistik amat penting bagi memastikan transformasi digital dalam sektor kebajikan dapat dilaksanakan dengan adil dan berkesan. Assalamualaikum. Saya akan membincangkan tentang analisis tajuk jurnal yang telah saya kaji. Pertama, terdapat 18 jurnal yang berfokuskan kepada peranan teknologi dalam meningkatkan kebajikan sosial. Antara peranan teknologi yang terdapat ialah meningkatkan akses kepada perkhidmatan, menyokong profesionalisme pekerja sosial, mempercepatkan respons dan intervensi awal, dan meningkatkan kecakapan operasi dan pengurusan data. Selain itu, sebanyak 4 buah jurnal yang berfokuskan kepada faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan teknologi. Contoh faktor yang terdapat ialah keterbatasan fizikal dan kognitif, sokongan sosial dan keluarga, dan tahap pendidikan dan literasi digital. Terdapat juga 6 jurnal yang berfokuskan kepada kesan menggunakan teknologi. Antara kesannya ialah peningkatan akses dan kecakapan, pengurangan kos dan penambahbaikan perkhidmatan, dan peningkatan keterusan dan accountability. Di samping itu, sebanyak 5 buah jurnal yang berfokuskan kepada kepentingan teknologi kepada komuniti. Contoh kepentingan teknologi ialah memudahkan akses kepada maklumat, meningkatkan kualiti pendidikan, mempercepat proses komunikasi, dan meningkatkan produktiviti dan ekonomi. Akhir sekali, terdapat 9 buah jurnal yang berfokuskan kepada cara teknologi membantu masyarakat. Sebagai contoh, meningkatkan kecakapan dan kualiti perkhidmatan, menggalakkan penyertaan dan interaksi komuniti, dan mengurangkan jurang digital. Terdapat juga beberapa jurnal lain yang berfokuskan kepada tahap cabaran penggunaan teknologi dan sebagainya. Sekian sahaja dari saya. Kajian kami menggunakan kaedah kualitatif, kuantitatif dan campuran. Kaedah kualitatif sebanyak 47 jenis, kaedah kuantitatif pula ialah 19 jenis, manakala kaedah campuran ialah sebanyak 9 jenis. Antara kaedah kualitatif ialah kajian kepustakaan, dokumen dasar, laporan berita, statistik rasmi, analisis data, analisis kandungan, kajian konsep, analisis wacana, penulisan, pengumpulan data, laporan penyelidikan, analisis laporan, kajian sejarah, pemerhatian, kajian kes, tinjauan literatur, pendekatan konseptual, empirical dan deskriptif. Kaedah tinjauan literatur ialah satu proses sistematik yang melibatkan pengumpulan, penilaian dan analisis kritikal terhadap karya-karya ilmiah yang telah diterbitkan berkaitan dengan topik atau isu penyelidikan tertentu. Ia berfungsi sebagai asas kepada pembentukan kerangka teori, penjelasan jurang kajian serta penjustifikasian kepentingan dan keperluan kajian yang dijalankan. Seterusnya, kaedah pendekatan konseptual ialah merujuk kepada kaedah penyelidikan yang menumpukan kepada pembinaan dan penerangan terhadap konsep-konsep asas, hubungan antara konsep serta rangka teori yang mendasari sesuatu fenomena kajian. Ia tidak melibatkan pengumpulan data secara empirikal. Sebaliknya, bergantung kepada analisis kritikal terhadap teori, model dan pemikiran sedia ada. Kaedah empirikal pula merujuk kepada pendekatan penyelidikan yang berasaskan kepada pemerhatian langsung, pengalaman atau pengumpulan data sebenar daripada dunia nyata. Ia menekankan penggunaan bukti empirikal untuk menyokong atau menolak hipotesis, menjawab persoalan,
kajian atau membentuk kesimpulan secara objektif dan sistematik. Kajian secara deskriptif pula ialah salah satu pendekatan dalam penyelidikan yang bertujuan menggambarkan, menerangkan dan menafsirkan sesuatu fenomena secara sistematik dan tepat. Ia memfokuskan kepada pemerhatian terhadap keadaan sedia ada tanpa memanipulasi pemboleh ubah kajian, manakala kajian kuantitatif pula ialah soal selidik, iaitu satu instrumen pengumpulan data yang terdiri daripada senarai soalan bertulis yang diberikan kepada responden bagi mendapatkan maklumat berkaitan sikap, pendapat, persepsi, pengetahuan atau tingkah laku mereka terhadap sesuatu isu atau fenomena kajian. Sebagai contoh, pada zaman sekarang yang penuh dengan pelbagai kemudahan teknologi, pengkaji lebih memilih untuk menggunakan Google Form untuk dijawab oleh responden kerana lebih menjimatkan masa berbanding pada zaman dahulu yang menggunakan kertas soal selidik. Manakala, temu bual ialah satu teknik pengumpulan data dalam penyelidikan yang melibatkan interaksi lisan secara langsung antara penyelidik dan responden. Ia digunakan untuk mendapatkan maklumat yang mendalam, bersifat subjektif dan konseptual berkaitan pengalaman, pandangan atau interpretasi responden terhadap isu atau fenomena. Kaedah campuran pula ialah merangkumi kaedah kualitatif dan kuantitatif, iaitu terdapat kaedah temu bual, analisis, laporan dan penyelidikan. Seterusnya, terdapat juga kaedah temu bual, kajian literatur terhadap artikel dan dokumen. Selain itu, terdapat juga pengumpulan data, soal selidik serta pembincangan berkumpulan. Setelah kami meneliti keseluruhan 75 jurnal, kami mendapati terdapat beberapa gap dalam kajian yang dijalankan. Yang pertama, metodologi kajian yang berulang. Majoriti penyelidikan yang dijalankan menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif tertentu, manakala pendekatan campuran atau mixed method masih kurang diterokai. Yang kedua, konteks dan lokasi kajian yang terhad. Hal ini kerana banyak kajian dilakukan di kawasan tertentu sahaja. Contohnya, terdapat kajian yang hanya melibatkan responden di kawasan Lembah Kelang sahaja. Jadi, kami berpendapat bahawa skop dan konteks kajian perlu diperluaskan. Yang ketiga, kurang kajian longitudinal atau kajian empirikal. Kajian jangka masa panjang atau yang mengkaji kesan secara langsung masih jarang ditemui dan ditekankan dalam kajian. Kami mendapati sekurang-kurangnya 6 artikel menekankan perkara ini. Justeru, pendekatan perlu difikirkan untuk mengatasi jurang dalam kajian yang dijalankan. Kesimpulan daripada kajian kami, penggunaan teknologi dalam perkhidmatan kebajikan sosial telah membawa transformasi yang signifikan dalam cara bantuan disampaikan kepada masyarakat sejajar dengan perkembangan arus digital global. Teknologi bukan sahaja mempercepat dan mempermudah proses penyampaian bantuan, malah membuka ruang inovasi dalam pendekatan kebajikan seperti pelaksanaan konsep sukarelawan secara dalam talian yang telah dibuktikan keberkesanannya oleh pertubuhan sukarela di Sabah sewaktu pandemik COVID-19. Inisiatif seperti ini jelas menunjukkan bahawa perkhidmatan kebajikan kini tidak lagi terbatas kepada interaksi fizikal, tetapi boleh diperluas melalui ruang digital untuk mencapai golongan sasar seperti warga emas, kanak-kanak dan orang kurang upaya dengan lebih efektif. Selain itu, kemajuan teknologi juga telah meningkatkan kecekapan komunikasi dalam organisasi kebajikan, memperkukuh jaringan kerjasama antara agensi serta memudahkan penyaluran maklumat secara tepat dan segera kepada masyarakat. Ini bukan sahaja meningkatkan
kepercayaan awam terhadap institusi kebajikan, tetapi juga memperkasa komuniti dalam mengakses maklumat dan perkhidmatan yang mereka perlukan. Namun demikian, untuk memastikan teknologi benar-benar memberi impak positif dan mampan, beberapa aspek penting perlu diberikan perhatian serius. Antaranya ialah keperluan untuk melengkapkan para petugas kebajikan dan sukarelawan dengan kemahiran digital yang mencukupi, memperkukuh keselamatan data peribadi penerima bantuan serta menangani isu jurang digital yang masih ketara, khususnya di kawasan luar bandar dan dalam kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Akses yang adil dan inklusif terhadap kemudahan teknologi adalah prasyarat utama untuk memastikan tiada golongan yang tercicir daripada menerima manfaat kebajikan secara saksama. Justru, penggunaan teknologi dalam perkhidmatan kebajikan sosial perlu diiringi dengan dasar yang bersifat holistik dan berorientasikan kesejahteraan sosial, bukan sekadar dari sudut teknikal seperti juga dari sudut etika, integriti dan tanggungjawab sosial. Kolaborasi antara kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO serta sektor swasta dan komuniti adalah amat penting bagi memastikan setiap inovasi teknologi dapat dimanfaatkan secara optimum. Sekiranya semua pihak memainkan peranan secara kolektif, maka teknologi akan menjadi alat yang ampuh dalam memperkasa sistem kebajikan negara, bukan hanya dari hari-hari tetapi juga demi generasi akan datang.